Jom ikut Sarah saya nak bayar influencer, commission dia 30,000. Sebenarnya Sarah bagi cash sebab Sarah nak buat konten. Kalau tak adalah. Sekarang dah zaman cashless dah kan. Anyway, 30,000 ni commission dia 2 hari je guys. Bayangkan kalau sebulan. Tapi dia ni memang dah famous, dah banyak followers dan tiap kali live memang power. Kalau korang nak macam ni juga boleh je dengan Sarah. Anyway, Sarah nak cerita sikit. Teringat masa mula-mula pujuk orang join Sarah. Ya Allah, kena palau ya. Tapi tak apa, Sarah tak putus asa juga. Sarah tetap pujuk untuk join sampailah ada beberapa yang join kan. Alhamdulillah sekarang orang yang datang untuk join. Tapi disebabkan banyak reason yang menyakitkan Sarah, I learn everything in a hard way. Jadi sekarang untuk famous ni Sarah tak syarat I nak fokus dengan Sarah 100% atau nak buat dengan produk lain, is up to you. Tapi deal akan jadi lain lah. Kalau fokus dengan Sarah 100%, Sarah akan spend gila-gila ads untuk korang sampai korang boleh buat sampai 80,000 sebulan bersih untuk korang. Tu the highest kita pernah buat untuk team. We want to do more than that actually. Tapi usually sebelum sampai 100,000 semua dah buat produk lain. Dan Sarah tak boleh run ads banyak lagi dah. Sebab apa? Sebab kita bukan run ads untuk produk tu je. Ada banyak benda yang kita buat supaya you always ke depan. Tapi bukan bermakna join Sarah tak boleh buat produk lain. Boleh. Cuma kita tak run ads 100%. Tapi Sarah tak famous macam mana? Boleh juga join, don't worry. Korang add je produk kita dari Seller Center Wali HQ by Sarah. Okay? Korang 30,000 2 hari tu okay ke tak okay?